Okey, topik kita hari ini masih lagi berkenaan dengan. Boleh dengar suara saya? Saya harap jelas suara saya. Boleh. Okey Okey. Baiklah. Berkenaan dengan topik yang kita cerita minggu lepas, okey. Berkenaan dengan al-i'rab al-asma, okey. Berkenaan, okey, kalau kau masih ingat, ini ulang kaji saya, okey. Al-i'rab maksud dia menjelaskan, menjelaskan, memperincikan apa, memperincikan tiga perkara bagi satu kata nama. Okey, al-i'rab, okey. Al-i'rab dia boleh berlaku kepada dia boleh berlaku kepada isim, okey. Boleh juga kepada fi'il. Okey. Huruf jarang lah, huruf jarang. Biasa ada tapi tak seperti orang kata, tak ditekankan sangat lah. Biasanya yang akan lagi dititik beratkan adalah isim dan fi'il. Sebab isim, kata nama, dia boleh duduk merata, duduk di pelbagai tempat dan keadaannya sudah pasti berbeza bergantung kepada kedudukannya. Okey. Begitu juga dengan fi'il. Fi'il nanti kita akan masuk di mana fi'il bila suatu kata nama bila ada satu kata kerja, bila ada satu kata kerja didahulukan dengan huruf. Huruf ini dia bukan duduk di selepasnya tetapi dia duduk di hadapan kata kerja. Dan dia akan mempengaruhi kepada baris akhir di kata kerja tersebut. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh yaktubu. 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 Ini baris normal. Okey, ini adalah baris normal bagi kata kerja yaktubu. Okey. Tetapi ini baris normal Tetapi sekiranya saya ubah baris akhir dia, baris normal ini, dengan menambah satu huruf lain di hadapannya seperti lan. Lan yak, adakah baris depan bagi huruf ba dalam kata kerja yaktubu ini kekal? Tidak. Dia akan berubah. Okey, dia akan berubah kepada baris ni, yaktuba, baris atas. Tadi, okey, yaktubu ini adalah yaktubu ini keadaan, okey, ini adalah fi'il fi'il mudhari'. Bila ditanya apakah keadaan dia, okey, konsep ingat dia masih sama. Al-i'rab untuk kata kerja dia masih ada ni. Dia masih ada tanda ni. Masih perlu dijelaskan dari segi mauqifnya apa, hukumnya apa dan apa tanda bagi hukum tersebut. Okey? Untuk fi'il mudhari', okey, kita fokus pada fi'il mudhari' kerana dia banyak sekali menerima perubahan. Fi'il madhi ni kurang sangat. Fi'il amar apatah lagi. Okey, kita nak fokus pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang normal biasa baris hadapan. Okey, yaktubu. Jadi, bila kita diminta untuk menjelaskan kedudukan ataupun i'rab bagi yaktubu ni, dia masih sama. Kita nyatakan dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sebagai dia punya mauqif dia. Mauqif dia adalah fi'il mudhari'. Okey ke? Suara saya jelas ke? Semua boleh dapat tangkap tak? Jelas. Okey, fi'il mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' dia mesti berada dalam satu keadaan, halah dia. Halah dia adalah, okey, oleh kerana dia duduk, kita tahu kan fi'il dia duduk di hadapan sekali dalam ayat sebab jumlah fi'liyah. Jadi apa-apa kata kerja mudhari', fi'il mudhari' bila berada di hadapan, maksudnya duduk di tempat yang normal, ketahuilah bahawasanya dia sentiasa dalam keadaan marfu'. Okey. Dan bila dalam keadaan marfu', so kita perlu untuk melengkapkan i'rab bagi ni kata kerja mudhari' ini,
kita perlu nyatakan alamat. Alamat ini adalah tanda dia marfu', sama ada dengan baris ataupun dengan huruf. Dan untuk fi'il mudhari' yang normal tanpa sebarang sandaran kepada dhamir, okey, kita hanya sebelum tu kita kena nyatakan dia punya alamat. Okey, alamat dia adalah dengan baris. Iaitu baris apa? Okey, baris depan dalam bahasa Arab kita panggil apa? Siapa tahu? Apa gelaran dia? Baris depan, ingat lagi tak? Apa nama baris hadapan dalam bahasa Arab? Siapa ingat? Bi apa? Dhamma, fathah atau kasrah untuk baris depan? Bidhamma. 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 Jadi i'rab lengkap bagi kata kerja ini maksudnya setakat ini, kerana kita tahu ada banyak kaedah i'rab yang lain yang lagi detail, tapi ini yang untuk peringkat kamu cukup 3 perkara ini sahaja. So kita kata dia adalah fi'il mudhari'. Mestilah fi'il, betul tak? Dan apa itu adalah mauqi' dia, kedudukan dia. Sebab kita tahu dia fi'il mudhari'. Kedudukan dia ataupun dia punya keadaan, condition bagi kata kerja mudhari' ini adalah marfu', kerana tidak ada di hadapannya ini perkara lain. Okey, tidak ada. Maksudnya dia adalah jumlah normal. Okey. Dan apa petanda keadaan marfu' ini? Jadi tanda dengan baris, iaitu alamat dia bil dhammah. Fi'lun mudhari' marfu' bil dhammah. Okey. Okey. Baiklah. Tetapi fi'il mudhari' boleh satu ketika dia akan menerima huruf lain di hadapannya. Okey. Dia menerima huruf lain yang mana dia turut mengubah makna, turut mengubah maksud ayat tersebut. Okey. Salah satunya macam keadaan yang di sini. Sekarang kita masuk pada keadaan kedua bagi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kadang-kadang dia tak kekal dia tidak kekal berbaris depan, berbaris dhammah, tetapi dia berubah kepada baris atas macam ni, fathah. Tetapi ada faktor, ada penyebab dia. Sebab dia di hadapannya ada ni, kita panggil sebagai lan. Sorry salah internet. Okey. Lan. Okey, saya akan jelaskan secara ringkas berkenaan dengan lan kerana kita tak masuk lagi pada buku yang sebenar. Okey. Kita masih berada dalam fatrah mukaddimah. Okey, lan ini dipanggil huruf harful an-nasbi. Harfun nasbi. Harfu an-nasbi. An-nasbi. Harfun nasbi adalah huruf, ada beberapa huruf yang mana dia akan duduk di hadapan fi'il mudhari' sahaja. Okey. Yang mana peranannya akan menyebabkan baris huruf akhir fi'il mudhari' berubah menjadi baris atas. Macam ni. Jadi dia juga turut mengubah mengubah makna dari konsep waktu. Lan di sini bermaksud tidak sekali-kali ataupun tidak akan. Maksudnya lan yaktuba bermaksud dia tidak akan menulis. Dia tidak akan menulis. Dia tidak akan menulis pada waktu akan datang. Macam tu. Jadi kalau kamu perhatikan sekarang, yaktubu bila didatangi huruf an-nasbi, salah satu daripada huruf an-nasbi adalah lan, maka baris akhir fi'il mudhari' akan berubah kepada baris atas. Jadi ketika ini mauqi'nya iaitu halahnya juga berubah, alamatnya juga akan berubah. Jadi kita kena kata dekat sini nanti ketika mana menjelaskan i'rab bagi yaktuba, jadi macam ini. Fi'il mudhari'. Ini keadaan marfu', sekarang dia berbaris atas. So kita tahu bila berbaris atas memang dalam keadaan mansub. Halah dia mansub. Dan apa tanda dia mansub ini? Bil fathah, dengan baris atas.
bil fathati. Macam tu. Kenapa boleh dalam keadaan mansub dan berbaris atas? Kerana di hadapannya ada lan. Lan ini merupakan salah satu huruf an-nasbi. Dia datang bukan suka-suka tetapi ada maksud yang dia bawa. Menulis ini yaktubu membawa maksud menulis, sedang menulis. Tapi bila kita tambahkan partikel huruf lan di hadapannya, dia tidak akan menulis. Dia tidak akan pada masa akan datang. Macam tu menulis. Dia tidak akan menulis macam tu. Okey? Jadi ini adalah huruf an-nasbi yang mana dia mengubah baris huruf akhir fi'il mudhari'. Okey, satu situasi lagi. Boleh ke fi'il mudhari' berbaris mati pada huruf akhirnya? Boleh. Macam gini. Yaktub. Boleh kerana di hadapannya ada huruf ini dipanggil ni, tengok ya, lam. Lam yaktub. Lam yaktub yang mana dia merupakan tadi kita kata dia dipanggil huruf ataupun harfun nasbi. Yang ni harfun nasbi. Yang ini pula dia dipanggil harfu al-jazm ataupun harful jazam, ataupun kadang-kadang dipanggil adatu. Okey, adatu al-jazm, adatul jazam. Ataupun harful jazam. Okey, biasa ada beberapa huruf yang terkategori dalam adatul jazam. Okey. Dia punya penghulu dia adalah lam. Ibu kepada huruful jazam ni adalah lam, yang menyebabkan fi'il mudhari' huruf akhirnya menjadi baris mati. Okey. Di sini keadaan ini satu keadaan baru. Okey, keadaan baru bagi fi'il. Kita masih bila diminta kepada kita cara untuk menjelaskan i'rab bagi perubahan yang berlaku kepada fi'il mudhari' di sini. Kenapa boleh berbaris mati? Okey. Lam di sini menyebabkan fi'il berbaris mati dan keadaan ini dinamakan sebagai majzum. Majzum. Macam tu. Okey. Tanda sebelum itu mauqi' dia. Mauqi'. Ini adalah keadaan dia. Kita masih condition dia masih sama. Fi'il mudhari'. Keadaan dia berbeza, iaitu keadaan dia dipanggil majzum. Yang mana keadaan majzum ini hanya boleh digunakan untuk menjelaskan i'rab fi'il sahaja ya. Dalam isim tidak ada isim yang berbaris mati. Maksudnya setiap kata nama di huruf akhirnya itu pasti menerima baris. Pasti menerima baris, yang mana tidak ada yang dipanggil sebagai baris mati. Dia berbeza dengan cara bacaan. Cara bacaan dalam bahasa Arab kamu boleh je baris matikan, tak ada masalah. Tetapi dalam struktur ayat masih ada baris, sama ada 3 baris sahaja. Baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Itu untuk isim, tetapi untuk fi'il dia ada baris mati di hujung, di akhir huruf dalam fi'il tersebut. Kenapa boleh jadi macam ni? Kerana di hadapan fi'il ini ada huruf yang dipanggil sebagai huruf ataupun adatul jazam. Apa fungsi dia? Salah satu dia lam. Huruf itu adalah huruf lam. Huruf lam ini menyebabkan fungsi dia menafikan, menidakkan perbuatan sebelumnya. Dan dia juga merubah waktu perbuatan itu dilakukan. Yaktubu. Asal dia adalah yaktubu. Yaktubu ini maksud dia menulis, sedang menulis. Tetapi bila kamu tambah di hadapan fi'il, di hadapan kata kerja, dia akan mengubah waktu. Maksudnya lam yaktub, dia belum menulis. Faham? Kamu perasan tak bila kamu cakap dia belum menulis, maksudnya waktu itu beralih kepada waktu madhi. Dia belum tulis.
dia belum menulis, maksudnya seolah-olah dia baru nak start menulis ataupun dia belum lagi menulis. Dia berubah kepada waktu madhi, seolah-olah dia belum lagi start menulis. Tetapi dia ditulis dalam bentuk fi'il mudhari' macam ni. Sebab itu kemasukan lam kepada fi'il mudhari' dia bukan membawa maksud tengah berlaku bukan, tetapi dia mengubah, dia beranjak kembali kepada waktu sebelum dia buat pekerjaan tu. Dia belum menulis. Macam fi'il madhi. Macam tu. Okey? Okey. I'rab di sini untuk fi'il fi'il mudhari' di sini kamu kena nyatakan baris dia. Baris untuk fi'il mudhari' yang didahulukan dengan apa-apa sahaja huruf jazam adalah kita kata dia punya petanda dia. Okey. Alamat dia pula. Apa tanda dia majzum? Sudah jelaskan, berbaris mati. Bil sukun. Okey, as-sukun baris mati maksud dia. Dan as-sukun ini khas untuk fi'il sahaja. Okey, ingat. Baris as-sukun majzum keadaan majzum ini khas untuk fi'il sahaja dan jangan gunakan untuk isim. Okey? Ingat. Jadi fi'il mudhari' dia boleh berubah kepada dua keadaan, sama ada dalam keadaan mansub dan dia berbaris atas, okey? Berbaris atas lah maksud dia. Ataupun dia boleh berubah dalam menjadi keadaan majzum, yang mana fi'il ataupun huruf akhir fi'ilnya berubah kepada baris mati yang kita panggil as-sukun, tanda dia mati. Maksudnya tanda dia mati pula. Tanda dia majzum dengan berbaris mati. Baris mati dinamakan as-sukun dalam bahasa Arab. Okey? Setakat ni ada soalan? Semua boleh tangkap ke? Jelas ke? Hello? Ada sebarang soalan? Ada ni Zahida Ayuni. Hello? Suara saya jelas ke? Sorry? Ada sebarang soalan? Jelas. Jelas Okey, sebelum tu saya nak kita selingan sekejap. Saya perasan Aiman berasal daripada mana? Hello? Boleh saya tahu Aiman berasal daripada mana dan bersekolah di mana? Aiman betul kan? Aiman. Boleh saya tahu Aiman bersekolah di mana ataupun calon persendirian kalau saya tak salah? Rumah Aiman kan? Okey. Tak apa. Okey, kita teruskan baiklah. Jadi untuk hari ini kita masih lagi sebab kita dah cover untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga boleh menerima perubahan baris fi'il mudhari' sahaja dan dia berlaku pada hujung ataupun pada huruf akhir. Okey. Keadaan dia ada 3, sama ada marfu', mansub ataupun majzum. Okey, kalau kamu perasan minggu lepas kita bercerita berkenaan dengan topik ini. Inilah kan kita masih dekat ni at-tawabi'. Tawabi' ni cikgu di sini menyifatkan dia sebagai tak turun. Okey, kenapa? Kerana senang sahaja untuk tajuk tawabi' ini dia melibatkan dua perkara, sama ada na'at ataupun badal. Badal ni ganti. Tak apa, kita akan masuk nanti secara lebih detail lah. Macam saya kata pada contoh minggu lepas berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca baris mim itu baris bawah? Sebab dia mengikut baris sebelumnya, iaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, okey, yang mana kalau kamu perhatikan dia kedua-dua bentuk perkataan ini fizikalnya sama. Tunggal, muzakkar dan dalam keadaan ma'rifah dan dia pula Ar-Rahim ini dia kalau kamu perhatikan dia berbaris bawah kerana sebelumnya Ar-Rahman ini pun berbaris bawah. So dia mengikut. Itu maksud dia konsep mengikut. Okey. Baik.
kita teruskan kepada ni alamat i'rab. Okey. Alamat i'rab, jadi kita dah sedia maklumkan alamat i'rab untuk isim ada 3 perkara sahaja, sama ada marfu', mansub dan majrur. Kali ini contoh yang diberikan untuk setiap keadaan. Okey, macam kita lihat, jaa at-talibu, sebab dia dalam keadaan mufrad. Okey. Jaa at-tullabu. At-tullabu ini adalah okey, mufrad ke jamak? At-tullabu. Dan juga at-talibatu. At-talibatu dan at-tullabu. Siapa boleh nyatakan dia mufrad ke musanna ke jamak bagi kedua-dua perkataan ini? Mufrad ke jamak atau musanna? Hello? Siapa boleh nyatakan dia ini mufrad ke musanna ke jamak? At-tullabu ataupun at-talibatu. Jamak. Apa beza antara jamak yang at-tullabu dengan at-talibatu? Apa yang kamu boleh perhatikan daripada kedua-dua perkataan ini? Dua-dua konsep dia sama, jamak, tetapi ada perbezaan. Siapa boleh nyatakan perbezaan tersebut? Melihat kepada contoh sahaja. Lepas ni akan terangkan apa bezanya. Rasa-rasa apa beza paling ketara? Ada yang nak try? Okey, kamu perhatikan. At-tullabu. Kamu perhati tak dia berbeza bentuk dengan at-talibu? Dia broken. Okey? Dia dipecahkan daripada bentuk tunggal dia kepada bentuk lain. Jadi at-tullabu ni kita panggil sebagai jamak taksir, ya. Kita panggil sebagai jamak taksir. Dan at-talibatu. At-talibatu adalah jamak juga, tetapi kita gelar sebagai jamak muannas salim. Nanti hari ini kita akan masuk kepada konsep isim daripada aspek bilangannya. Tunggal, musanna dan jamak. Okey, kata nama. Okey. Kita lihat kepada contoh yang ada di sini. Okey. Semua boleh nampak Boleh nampak Saya rasa jelas punya screen. Okey. Semua maklumlah berkenaan dengan kata nama yang bersifat tunggal. Okey. Sama ada dia muzakkar ke muannas, dia still dianggap sebagai mufrad. Macam madrasatun, which is dia adalah dia ada muannas feminin, tetapi masih dianggap tunggal ataupun mufrad. Kemudian kita masuk kepada konsep musanna. Musanna ini maksud dia duaan ataupun dui. Okey. Apa-apa perkataan, okey, cara kita nak kenal pasti kata nama itu musanna ataupun tidak, dia datang dengan alif nun selepas bentuk tunggalnya. Macam rasul, untuk kita nak kata dua orang rasul, kita tambah alif nun, jadi rasulani, macam tu. Okey. Tetapi kenapa pula, apa pula kaitan dengan ya nun ni? Okey. Musanna dan jamak ini dia satu keadaan yang akan berbeza bila dia duduk dalam ni. Kalau masih ingat lagi, dalam keadaan sama ada dia dia akan berubah mengikut halah ataupun hukum. Okey. Dalam keadaan mansub, saya rasa saya tebalkan lagi. Okey. Dalam keadaan mansub, okey, dalam keadaan majrur macam ni. Okey. Apa-apa kata nama yang berakhir dengan alif nun, okey, kerana dia adalah musanna, dia akan berubah kepada alif itu bertukar kepada huruf ya. Dalam apa-apa perkataan ataupun kata nama yang berakhir dengan alif nun, dalam keadaan mansub dan majrur dia akan bertukar kepada ya nun. Tetapi
Dia kita panggil begini. Apa-apa yang berakhir dengan alif nun, dia bertukar kepada ya nun dalam keadaan mansub dan majrur. Okey, kita kembali kepada tengok contoh tadi. Okey. Kenapa dia boleh bertukar kepada ya nun? Kerana dia dalam situasi ni, mansub ataupun majrur. Sebagai contoh, kita tengok kembali kepada yang dia berikan rasulun. Kita nak kata dua orang rasul, jadi rasulani. Tetapi dalam keadaan yang mansub ataupun majrur, kita kena tukar kepada ya nun. Jadi rasulaini, 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 macam tu. Madrasatun. Jadi kalau kita nak ubah kepada dua buah sekolah, jadi madrasatani ataupun madrasataini, madrasataini. Okey. Jadi kita contoh kat sini, okey. Kita ambil apa contoh perkataan yang okey. Kitabun lah. No, kitabun tak berapa sesuai sebab okey, dua orang, dua buah buku. Boleh lah, okey. Kitabun. Kitabun, buku, sebuah buku. Bila kita nak kata dua buah buku, kita akan kata macam ni. Kitabani. Kitabani. Okey, macam ni. Perhatikan. Kitabani. Kitabani, dua buah buku. Ini yang dinamakan sebagai musanna. Musanna, dui buku ataupun dua buah buku. Tetapi kitabani ini merupakan kataan ini dia dalam keadaan marfu'. Okey? Marfu'. Setakat ni ada soalan ke? Laju ke saya cakap untuk topik ni? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya? Hello? Ada. Okey. Sebagai contoh, bila saya letak macam gini, saya buat ayat macam gini. Saya kata buku, dua buah buku. Kita nak bagi dalam keadaan marfu'. Okey. Marfu'. Sebagai contoh, saya kata okey, boleh gini. Apa ya? Apa contoh sesuai? Kitaban. Tak boleh ja'a qali apa ya? Contoh sesuai. Okey, beginilah. Wudi'a. Tapi boleh lah. Wudi'a kitabani. Diletakkan dua buah buku. Wudi'a kitabani. Okey, perhatikan. Wudi'a. Ingat lagi tak perkataan ni? Wudi'a. Perhatikan. Ini fi'il madhi. Tetapi fi'il madhi dia berbaris hadapan. Ingat lagi tak apa keadaan ini? Fi'il ini dipanggil apa? Siapa ingat? Dalam minggu lepas saya rasa kita dah terangkan berkenaan dengan perubahan baris dalam fi'il madhi. Bila dia berbaris hadapan, kita ada satu situasi khas. Apa dipanggil? Apa situasi ini dipanggil? Siapa masih ingat? Wudi'a. Sebenarnya asal dia macam gini. Wada'a. Tetapi kenapa jadi wudi'a? Siapa masih ingat? Ada yang ingat kenapa dia diletakkan di baris dengan baris hadapan pada huruf pertama fi'il madhi? Saya bagi clue, naib fa'il. Ada yang ingat? Adani, Zahida, Ayuni, Muhammad, Aiman. Aiman kalau nak try. Ingat lagi tak kenapa dia berbaris hadapan? Fi'il madhi. Fi'il madhi tidak sekali-kali berbaris hadapan. Dia ada situasi khas yang menyebabkan dia berbaris depan.
Siapa masih ingat? Sebab dia dipanggil fi'il mabni lil majhul. Al-fi'lu al-mabniyu lil majhul. Dia datang dalam bentuk pasif. Dia digugurkan fa'il dia. Macam tu je sebenarnya. Sebab tu dia menjadi fi'il berbaris hadapan. Okey? Tapi tak apa, kita nak fokus pada kitabani. Kita tahu kitabani ni adalah dia adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, fa'il dan naibul fa'il, kalau masih ingat lagi, dia mesti sentiasa dalam keadaan marfu'. Kan biasa kita kata wada'a, contoh kita kata kitabun. Contohlah wada'a kitabun. Macam gini. Kita tahu ini adalah tunggal, dia mufrad. Okey, dia adalah mufrad. Tetapi still menerima baris depan marfu'. Kita katakan fa'il marfu'. Dan barisnya zahir, jelas, betul tak? Sebab kita boleh nampak baris depan itu. Marfu' dengan huruf. Dia marfu' ditanda dengan baris. Baris itu adalah baris dhammah, baris depan. Tetapi di sini wudi'a kitabani, kita gandakan bilangannya menjadi dua buah buku. Macam mana kita tahu fa'il ini dan naib fa'il ini adalah naib fa'il, kita panggil naibul fa'il. Okey, kita tahu dia adalah dua perkara yang sama sahaja, tetapi dari segi bilangan sahaja berbeza. Dan kita maklum fa'il dan naibul fa'il mesti sentiasa dalam keadaan marfu'. Cumanya apa tanda dia marfu'? Bagi perkataan kitab, kerana dia adalah tunggal, baris depan tu kita boleh nampak. Tetapi macam ni, alif nun, macam mana kita nak tanda dia dengan baris? Tak boleh. Jadi kita akan gantikan dia dengan huruf. Jadi di sini kita akan kata dia adalah naibul fa'il. Dia masih dalam keadaan marfu', cuma tanda dia marfu', alamat marfu' di sini berubah. Kita tanda dengan huruf, iaitu marfu' bil alifi, dengan huruf. Huruf apa? Huruf alif. Macam tu. Boleh nampak ada perbezaan tak? Mesti ada perbezaan. Sebab di sini dalam keadaan marfu'. Okey. Tetapi tanda ataupun alamat marfu' dia yang berbeza. Yang di sini menggunakan baris, yang di sini pula ditanda keadaan marfu'nya dengan huruf. Okey. Wudi'a kitabani, diletak dua buah ataupun diletakkan dua buah buku. Macam tu. Jadi itu kepentingan kita tahu beza di antara keadaan. Okey, satu lagi. Bila saya kata macam ni, kan tadi kita tengok tadi dekat nota di sini. Okey. Ada satu keadaan ataupun dua keadaan sebenarnya. Musanna ini akan berbeza, akan bertukar daripada alif kepada ya. Keadaan ini berlaku bila mana dia duduk dalam keadaan, dalam hala mansub ataupun majrur, macam saya katakan tadi. Mansub dengan majrur. Okey, kita tengok contoh. Kita sebagai contoh, ra'aitu. Sebentar ya. Okey. Ra'aitu, saya melihat. Kalau kamu tengok contoh dekat sini, okey. Okey. Alah, kita tak apa. Okey. Kita akan masuk nombor 1. Ra'aitu. Okey, tengok dekat ni ya. Ra'aitu at-taliba. Ra'aitu at-talib. Ra'aitu at-talibaini. Okey. Macam gini. Kita nak gunakan perkataan kitab ni sebab dia adalah musanna. Okey. Ra'aitu kitabaini. Kitabaini. Ra'aitu kitabaini. Kamu perhatikan dekat sini.
Perubahan di sini berlaku kerana kenapa daripada alif nun hujung bagi kitab itu bertukar kepada ya nun dan berbaris mati. Nun di sini berbaris bawah. Okey. Huruf sebelumnya itu ya berbaris mati. Okey, kenapa berbeza? Kerana dia sekarang dalam keadaan yang dipanggil mansub. Macam mana boleh jadi mansub? Keadaan ini boleh dikenal pasti bila mana di hadapannya ini didahulukan pada kebiasaannya ni fa'il, di hadapannya ada fa'il dan fa'il pada kebiasaannya. Okey. Bila ada fa'il dan fa'il, maka keadaan di sini kalau kamu masih ingat dia akan menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dan kita sedia maklum bahawasanya maf'ulun bih, keadaan ia ataupun halat bagi keadaan maf'ulun bih adalah sentiasa mansub. Macam mana perkataan yang dalam keadaan musanna boleh menjadi mansub? Boleh. Dia boleh bertukar kepada keadaan mansub dengan mengubah tanda dia. Kalau kamu masih ingat di sini kan kita dah lihat kitabani. Kitabani dalam keadaan marfu', okey? Dalam keadaan marfu'. Tetapi dalam keadaan mansub dia berubah, okey, kepada ya nun. Perhatikan ya nun. Yang mana ya baris mati dan huruf akhirnya ditanda dengan baris bawah. Jadi inilah yang dipanggil sebagai ingat lagi kedudukan dia masih sama maf'ulun bih. Okey. Ketika mana kamu nak jelaskan dia punya keadaan, halah dia adalah mansub. Okey, mansub. Okey. Apa tanda dia mansub? Kenapa dia boleh jadi mansub? Apa tanda dia? Alamat dia dengan huruf. Huruf tersebut adalah huruf ya. Mansub bil ya. Macam ni. Okey, mansub bil ya. Okey. Mansub bil ya. Jadi ada keadaan di mana bagi perkataan musanna dia boleh bertukar kepada ataupun i'rabnya itu akan kita sertakan dengan huruf. Alamat dia dengan huruf. Macam contoh ni. Kenapa boleh? Kerana dia dalam keadaan mansub. Tapi kalau kita tengok kedudukan perkataan ini, dia datang selepas fa'il dan fa'il. Jadi selepas fa'il dan fa'il pada kebiasaannya dia digelar sebagai maf'ulun bih. Betul tak? Sebab kita kan sekarang menggunakan jumlah fi'liyah. Dan kita ingat bagi jumlah fi'liyah dimulakan dengan fa'il, diikuti fa'il dan diakhiri pada kebiasaan dengan maf'ulun bih. Dan kita tahu maf'ulun bih ini keadaannya sentiasa mansub. Tetapi dia bergantung kepada bilangan perkataan tersebut. Kalau dia dalam keadaan mufrad, macam dalam contoh tadi, macam di sini. Kita cerita pasal mufrad. Sorry. Bila dalam keadaan mufrad, barisnya nampak. Barisnya jelas berbaris atas. Alah, tak ada pula contohnya. Okey. Tetapi bila dalam keadaan mansub, apa-apa perkataan musanna mesti ditanda dengan huruf ataupun alamatnya ini dengan huruf, tak boleh dengan baris sebab kita tambah huruf lain iaitu alif nun ataupun kita tambah dengan ya nun dekat situ. Jadi perubahan dia pada huruf. Okey, perhatikan. Ini yang dipanggil dalam keadaan mansub. Dalam keadaan majrur pula, majrur pun dia masih sama. Cuma macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan majrur? Sebagai contoh, ini katabtu, saya menulis. Katabtu ala kita baini. Kita baini. Kenapa masih, kalau kamu perhatikan, kenapa kita kata kita baini?
Sebab paling ingat untuk diingati, maksudnya tips paling mudah nak ingat sebab dia di hadapan kita baini ini ada harful jar. Harful jar akan menyebabkan perkataan selepasnya pada kebiasaannya dalam keadaan tunggal dia berbaris bawah. Tetapi apa-apa perkataan bila dia dalam keadaan musanna, tanda dia orang kata apa? Mana contoh tadi? Okey. Katabtu ala kitabain. Okey. Ingat tadi kalau dia tunggal kitab. Okey. Dua buah buku kita panggil kitabani ataupun kitabaini. Kitabaini. Okey. Kitabaini tadi kita dah jelaskan salah satu keadaan kenapa kita gunakan kitabaini sebab dia dalam keadaan mansub. Keadaan kedua bila dia didahulukan dengan ni harful jar. Bezanya sekarang sebab dia dalam keadaan musanna. Jadi kalau kita diminta menjelaskan i'rab perkataan kitabaini, kita masih okey, di sini berbeza sebab dia dalam keadaan majrur dan kita tahu keadaan majrur mesti ada faktor dia, ada sebab. Biasanya didahulukan dengan huruf jar. So kita akan kata ketika mana menjelaskan i'rab bagi perkataan kitabaini ni, kita hanya cakap macam ni. Isim kan? Okey. Keadaan itu kena jelaskan. Majrur. Apa tanda dia majrur? Sebab apa tanda dia majrur? Dengan huruf ya. Itu je. Isim majrur bil ya, macam ni. Jadi ini adalah i'rab lengkap bagi perkataan kitabaini. Isim. Macam tu je. Okey. Ada sebarang soalan buat masa ni? Ada ni Zahida, Ayuni, Aiman, kalau ada soalan boleh terus tanya je. Jelas tak? Ada sebarang soalan kamu nak tanya? Saya takut saya cakap terlalu laju. Laju ke saya cakap? Tak. Boleh dapat tangkap Baik, kita akan masuk terus kepada ni pula. Okey. Ni. Okey, jamak. Tadi kan saya dah tanya kepada kamu bahawasanya jamak ni dia ada dua jenis, okey? Jamak actually ada tiga bahagian. Okey, dalam contoh yang kamu tengok dekat sini kan ni at-talibatu. At-talibatu ini kita panggil sebagai jamak muannats salim, muannats as-salim. Okey. Dan jamak pula dia ada tiga kategori. Sama ada digunakan untuk merujuk kepada muzakkar yang berakal sahaja, lelaki yang berakal sahaja. Maksudnya kamu hanya perlu tambah waw nun ataupun ya nun sahaja. Dan konsepnya masih sama seperti musanna tadi. Waw nun dalam keadaan marfu'. Ya nun bila dia duduk dalam keadaan mansub ataupun majrur. Macam kita kata muslimun. Jadi muslimuna ataupun muslimina. Okey. Kafir jadi kafiruna ataupun kafirina. Dan kita banyak berjumpa dengan bentuk begini dalam Al-Quran, betul tak? Kenapa dipanggil suratul al-kafirun? Al-kafirun, kafirin. Okey. Fallah ini petani. Kalau kita nak kata begitu ramai petani, kita panggil fallahuna ataupun fallahina. Dia berubah ini kepada ya nun kerana dia melihat kepada kedudukan i'rab dia dalam ayat. Okey. Jadi itu antara
orang kata bentuk yang pertama, jamak muzakkar, al-jam'u al-muzakkar as-salim. Okey. Kemudian bagi perkataan muannas juga boleh dijamakkan, boleh digandakan. Okey, dia boleh digandakan. Apa-apa perkataan muannas lah, feminine, kita boleh jamakkan dengan hanya tambah alif ta di belakang perkataan tersebut, dan dalam masa yang sama kamu kena gugurkan ta ta'nis ni. Okey, jadi dia tak berulang. Kalau kamu perhatikan muslimatun, kamu nak cakap perempuan muslimat yang ramai, kamu hanya perlu gugurkan ta ta'nis pada bentuk mufrad dia dan gantikan dengan alif ta di belakangnya. Jadilah muslimatun. Jadi ta di belakang ini akan menerima baris. Okey. Muslimatun. Sayyaratun. Okey. Untuk alif ta ini kalau kamu perhatikan, al-jam'ul muannatsus salim digunakan untuk perempuan ataupun apa sahaja entiti yang bersifat feminin, ataupun untuk benda ke ataupun untuk haiwan. So dia boleh digandakan menggunakan jam'ul muannas as-salim. Maksudnya hanya kamu perlu tambah alif ta di belakang perkataan tersebut. Macam kita tengok madrasatun. Madrasatun perkara yang objek, dia objek kan. Jadi kamu hanya gandakan dengan menambah alif ta di belakangnya, jadilah madrasatun. Macam baqaratun, dia haiwan, jadi baqaratun. Okey. Bentuk yang ketiga untuk jamak kita panggil jam'ut taksir, the broken plural. Kenapa? Kerana dia akan gunakan kata tunggal dia yang tetapi kita tak tambah alif nun ke kita tak tambah waw nun kat belakang dia, kerana kita pada kebiasaannya untuk jamak taksir ini dia ada bentuk yang spesifik, yang mana kita kena biasakan diri kita dengan mendengar dan membaca apakah perkataan yang tertentu dalam bahasa Arab, yang mana bila kita gandakan dia, bila kita nak jamakkan dia, dia ada bentuk sendiri macam gini. Talibun jadi tullabun. Tullabun. Boleh ke kalau kita nak tambah dengan waw nun belakang dia? Boleh, sebab kita tahu kan talib, pelajar ni kan berakal. Jadi kita boleh je kata talibuna. Tetapi yang famousnya, biasanya Arab akan cakap at-tullabu, macam tu. Dan jamak taksir ini juga berlaku kepada apa-apa kata nama yang ghairu aqil. Kitabun. Kitabun. Jadi jamaknya bila kita nak cakap banyak buku, kutubun. Kutubun. Dan kalau kamu perhatikan, dia berbeza bentuk daripada mufrad dia. Sebab itu kita kata, kalau kamu perhatikan, dia berbeza baris dan kehilangan alif di situ daripada bentuk mufrad dia. Sebab itu dikatakan jam'ut taksir ini dia broken. Kita akan bentuk perkataan yang baharu sebab dia merujuk kepada yang jamak dengan menambah, mengurang ataupun ubah baris ataupun huruf yang ada dalam mufrad dia. Okey, tapi maksud masih samalah. Maksud masih sama, cuma dia nak merujuk kepada bilangan sahaja, kuantiti perkataan tersebut. Okey. Ini antara salah satu contoh yang terdapat ataupun contoh yang melibatkan jamak, musanna dan mufrad. Okey. Kalau kamu perhatikan di sini, malakun. Malakun maksudnya malaikat. Kalau malakani, malakani, dua malaikat. Sebab tambah alif nun sahaja. Tetapi kalau kita nak cakap banyak malaikat-malaikat, kita nak jamakkan macam mana? Kita akan jamakkan dengan perkataan malaikatun. Malaikatun. Macam perkataan rasul. Rasul. Rasulani untuk dua. Dan jamaknya adalah rusulun. Rusulun. Dan kita tahu rasul ini, rasul dia adalah lafaz yang merujuk kepada orang yang berakal. Macam gini. Alimun. Alimun. Dua orang alim, dua orang berilmu kita panggil alimani. Tapi boleh ke kalau kita nak cakap untuk jamak dia, okey, jamak dia kita nak cakap alimuna. Alimuna.
boleh, tak ada masalah. Sebab alimun kita tahu dia adalah dikhaskan untuk akil, orang yang berakal. Tetapi kita ada dua pilihan. Kita ada pilihan lain, Kita ada pilihan lain. Dipanggil ulama'u. Yang kita tahu ini adalah dia adalah jamak taksir. Jamak taksir. Sama ada kamu nak gunakan alimuna pun boleh ataupun ulama pun boleh. Tapi pada kebiasaannya ulama ini adalah lagi biasa digunakan, famous dalam penggunaannya. Okey, maksud sama, lebih kurang sama, sebab merujuk kepada kuantiti alim yang ramai. Yang membezakan dia perubahan untuk ini untuk jamak muzakkar salim. Ini kita panggil jamak muzakkar salim sebab dia berakhir dengan waw nun. Tetapi dalam keadaan yang lain dia boleh bertukar kepada ni, ya nun. Alimina macam tu. Tetapi kalau dah dia dalam bentuk jamak taksir, satu bentuk je lah, ulama'u. Okey, perhatikan. Kalbun, kalbani, kilabun. Okey, kalbun seekor anjing. Kalau kita nak kata dua ekor anjing, kalbani ataupun kalbaini. So kalau kita nak cakap banyak anjing, so dia berpecah. Ini kategori ini kita panggil sebagai jamak taksir. Kilabun, dia berbeza bentuk. Kita pecahkan bentuk asal mufrad dia iaitu kalbun jadi kilabun. Dalam masa yang sama kita ubah barisnya juga. Okey, ada sebarang soalan setakat ni? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya? Adani, Zahida, Ayuni, Aiman, ada soalan setakat ni? Nampak tak kenapa kita sentuh hari ni berkenaan dengan jamak musanna semua? Sebabnya benda ni merupakan salah satu topik yang sering menjadi kesilapan biasa. Maksudnya kekerapan kesilapan berlaku dalam perubahan perkataan di sini. Pelajar selalu silap. Sebab dia tak ketika mana perkataan itu musanna ataupun jamak, dia lupa ataupun dia salah letak keadaan. Nanti kita akan tengoklah dalam contoh-contoh akan datang. Kita kembali kepada nota. Okey. Saya nak sentuh berkenaan dengan ni. Hari ni kita sentuh berkenaan. Okey, nampak dah kan? Ja'atul talibani. Okey. Keadaan marfu'. Okey, marfu' dia ada beberapa keadaan. Marfu' dia ada beberapa tanda, sama ada dhamma ataupun alif. Okey, sekiranya alif ini dalam keadaan musanna macam dalam contoh di sini. Okey. Dan dalam keadaan lain dia boleh juga ditanda dengan huruf waw, marfu' bil waw. Marfu' bil waw. Macam perkataan at-talib tadi, at-talib kita boleh gandakan dia dengan waw nun, tambah waw nun kat belakang dia. Jadilah ja'a at-talibuna. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu dia masih dalam kategori aqil, berakal. Macam di sini, ja'a dzul kifli. Ja'a dzu al-kifli. Okey. Okey. Dzu ini dia khas. Adalah satu perkataan yang khas. Kerana apa? Dia perlu digabungkan dengan perkataan lain. Perkataan dzu, okey, dia tak boleh datang sendirinya. Macam zu sahaja tak boleh. Dia kena bergabung dengan perkataan lain, sama ada macam kita tengok contoh tadi, dzul kifli. Kifli. Ataupun begini, zu ilmin. Dzul kifli zu ilmin. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, perkataan zu ini dia sebenarnya merangkap tempat mudhaf. Kalau kamu masih ingat, mudhaf, mudhafun. Dan bila ada mudhaf, dia memerlukan mudhafun ilaih.
Jadi apa-apa perkataan yang datang selepas zu, dia kena berbaris bawah. Macam gini, Zulkifli, Zu ilmin. Oh, sorry, dia adalah mudhafun ilaih. Macam tu. Okey? Dan kamu kena ingat keadaan. Okey, ingat dia ni ditanda dengan huruf waw. Dan bila dia berubah keadaan kepada, okey, ingat apa sahaja perkataan yang mana ada waw kat situ, dia dalam keadaan majrur. Dan bila dia berubah keadaan kepada mansub ataupun majrur, dia akan turut berubah. Jadi dia bertukar daripada huruf waw kepada huruf ya. Tapi yang bestnya sebab yang berubah itu pada ni sahaja, pada mudhaf ni sahaja. Yang selepasnya yang kita gelar sebagai mudhafun ilaih, dia kekal berbaris bawah. Maksudnya kategori pertama ni sahaja yang berbeza baris. Astaghfirullahaladzim. Link 2 ni. Link 2. Okey, sambung. Saya minta maaf atas kesilapan. Okey. Terima. Okey. Kita masih lagi dalam topik berkenaan dengan ni. Zu ini. Okey, zu ini ingat. Tengok dia ada, sebenarnya cara kamu nak kenal pasti zu ini dia ada huruf waw. Okey, zu membawa maksud yang mempunyai, yang ada, yang punya. Okey, tapi kalau Zulkifli ni sebenarnya adalah satu nama khas lah, okay, nama khas. Tapi macam begini, zu di sini membawa maksud zu yang mempunyai. Dia seolah-olah menjadi, kita panggil frasa nama, okey? Dia macam kita panggil frasa nama. Okey. Baik. Okey. Jadi perkataan zu ini, okey, zu. Okey, lagi sekejap Okey, kita sambung. Perkataan du, ingat perkataan du di sini boleh masuk alright, kita sambung balik. Du di sini membawa maksud sebenarnya dia yang tersendiri adalah mempunyai ataupun orang yang tuan punya, macam tu. Tapi setengah ketika macam Zulkifli ni kita kecualikan beliau merujuk kepada kata nama khas. Tapi zu ilmin dia seolah-olah menjadi frasa nama, okey? Zu ilmin. Zu orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya kemahiran. Tetapi sebenarnya dia berasal daripada entiti yang berasingan. Zu ini dia duduk di tempat mudhaf, dan apa-apa perkataan yang selepasnya dia kena berbaris bawah kerana dia adalah mudhafun ilaih. Okey? Kenapa saya nak tekankan di sini? Kerana okey, dia boleh masuk dalam ayat, dan zu di sini kalau kamu perhatikan dia waw kan? Okay. Dia boleh berubah huruf melihat kepada kedudukannya dalam ayat, which is
dia boleh bertukar kepada huruf alif, boleh bertukar kepada huruf ya, kerana dia duduk di dalam keadaan yang berbeza. Okey. Alright. Saya akan tuliskan 3 ayat kat sini menggunakan perkataan dhu di sini. Okey. Saya gunakan perkataan Zulkifli, okey? Perhatikan Ja'a. Ja'a Dzul Kifli. Biasanya orang Arab, biasanya kita tak perlu bariskan Dzul ni sebab kita tahu, okey? Sekarang Ra'aitu. Ra'aitu. Tengok Zal Kifli. Dan situasi yang ketiga, Salamtu. Ala Zil Kifli. Okay. Okey. Perhatikan Kalau kamu perhatikan di sini, ini dalam keadaan marfu'. Maksudnya normal lah. Okey, keadaan pertama. Kenapa dia boleh jadi marfu'? Kerana kita tahu dhu di sini dia adalah fa'il. Kerana dia dahulukan dengan fa'il, betul tak? So apa-apa yang datang selepas fa'il, directly kita tahu dia adalah fa'il. Okey. Tetapi dalam masa yang sama dia merupakan mudhaf. Dia adalah mudhaf. Tu kamu jangan lupa. Okay, sebab dia sentiasa dalam keadaan mudhaf. Asal dia macam tak berapa tebal ni kot. Okey. Fa'il dalam masa yang sama dia adalah mudhaf. Macam tu. Al-Kifli ni apa pula kamu nak jelaskan? Ingat, perkataan ini datang dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Di sini kamu hanya perlu nyatakan dia sebagai mudhafun ilaih. Dan kamu semua maklum, mudhafun ilaih dia sentiasa dalam keadaan majrur. Al-Kifli, dia ni adalah isim isim. Jadi tanda dia majrur dengan baris bawah, iaitu baris kasrah. Majrur bil kasrah. Okey. Perhatikan, Zulkifli sudah datang. Zulkifli sudah datang. Tetapi bila saya jadikan dalam keadaan ni mansub pula. Dalam keadaan mansub, kamu perhatikan apa yang berlaku. Mansub. Okey. Perkataan zu tadi bertukar kepada baris atas. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana sekarang dia duduk dalam keadaan mansub. Apa situasi tersebut? Kerana dia menjadi apa? Maf'ulun bih. Sekarang dia tengah menjadi maf'ulun bih. Dan kita sedia maklum, apa-apa maf'ulun bih, dia mesti datang dalam keadaan mansub dan ditanda dengan baris atas. Jadi dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih, apa tanda maf'ulun bih? Mansub, kita tahu keadaan dia mansub. Dan maf'ulun bih mansub dengan bil fathah, dengan tanda baris atas. Dan Al-Kifli ni apa? Masih sama macam di sini. Dia masih sama. Sebab dia mudhafun ilaih. Yang berbeza yang di tengah ni sahaja. Apa yang di hadapan Al-Kifli tadi tu. Ataupun perkataan lain lah. Okay. Sekarang situasi yang seterusnya ini, sebab kenapa dia ditanda dengan huruf ya? Kerana dia dalam keadaan majrur. Ingatlah sekarang kita tengah bercerita sekarang ini berkenaan dengan isim tetapi isim yang tak spesifik kerana dia didahulukan dengan perkataan zu tadi. Okey.
Zi kita tahu dia adalah isim, masih isim. Isim ataupun cara yang paling senang kamu panggil, kamu gelarkan dia sebagai mudhaf. Mudhaf, dia majrur. Macam biasalah, dia kenapa dia boleh majrur? Sebab didahulukan dengan huruf jar, iaitu ala. Apa tanda dia majrur? Ingat, tanda untuk dia majrur dengan huruf bil ya. Macam tu. Isim ataupun kamu panggil mudhaf majrur bil ya. So yang di sini apa dia punya penjelasan i'rab dia? Masih sama macam kita kata dekat sini tadi. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Kerana dia adalah sebahagian daripada perkataan ataupun sebahagian daripada isim, iaitu Dzulkifli. Sebab dia ada seolah-olah macam dua entiti yang berbeza. Tak, sebab dia tergabung sekali dalam bentuk al-idhafah. Ada mudhaf dan mudhafun ilaih dia. Okey? Ada sebarang soalan ke setakat ni? Aiman, Islahuddin, Zahida Ayuni, ada sebarang soalan yang kamu nak tanya? Saya rasa saya takut saya terlampau laju menerangkan. Jadi saya buka sebarang soalan. Waktu ini untuk sebarang soalan. Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Apa saja soalan? Tak kisah berkaitan dengan topik hari ini ataupun luar topik. Ada sebarang soalan? Saya rasa kita ada pertambahan 2 orang ahli dalam grup tutor ni, Islahuddin dan juga Aiman. Jadi Aiman, Islahuddin calon persendirian kalau saya tak salah. Betul ke? Islahuddin betul. Ya. Calon persendirian. Minta maaf kalau saya tanya. Sebelum ini kiranya tak pernah ambil subjek bahasa Arab ke macam mana? Hello? Sebelum ni dah pernah ambil. Okey. Kiranya Sebelum ni macam mana? Sebelum ni saya memang belajar bahasa Arab. Saya belajar kelas bahasa Arab 4 tahun. Okey. Saya belajar pondok sebenarnya. Oh, okey, tak ada masalah. Okey, saya boleh ke kalau saya anggap kamu ada basic yang okey, yang bagus berkenaan bahasa Arab. So, kamu belajar sekolah pondok dan saya kira sekolah pondok didedahkan dengan kitab kuning, kitab Arab, betul tak? Betul. Kiranya kamu tak ada masalah lah untuk faham konsep ni. Kalau kamu kalau kamu ada sebarang teguran terhadap penjelasan saya, kamu nampak salah, kamu beritahu tahu. Saya terbuka kepada kritikan. Kamu jangan risau. Just bagi tahu kalau ada yang kamu rasa silap ke apa, bagi tahu je. Okey? Saya tak pandai-pandai macam itu. Tak apa, tak masalah. Kita pun belajar. Saya perlukan kepada penambahbaikan. Okey? Baik, cikgu, baik. Aiman. InsyaAllah. Syukran. Aiman boleh saya tahu Aiman bersekolah kat mana? At least kita ada 2 orang pelajar lelaki ya. Okey, seimbanglah kiranya. Aiman bersekolah kat mana Boleh saya tahu? Aiman dengan kita ke sekarang? Kalau kamu rasa segan nak cakap, boleh tulis je respon. Aiman bersekolah kat mana? Kalau boleh saya tahu. Sekolah agama juga ke ataupun kelas aliran agama? Saya sekolah dekat Sekolah Ihsan Pahang, Kuantan. Sekolah apa tu Boleh terangkan? Sekolah Al-Ihsan. Sekolah swasta ke? Swasta betul Sekolah kerajaan negeri. Oh, okey. Kiranya kamu under aliran agama lah, betul Ada. Okey, good. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu, saya rasa kita nak kembali kepada ni lah kot. Okey, saya dah terangkan tadi berkenaan dengan ni, perubahan yang berlaku kepada perkataan yang terdiri daripada 2 entiti macam Dzulkifli. Okey,
Okey, perhatikan bila dia dalam keadaan mansub dia bertukar kepada alif, okey? Dan dia bila dalam keadaan majrur, okey, dia bertukar kepada ni huruf ya, okey? Jadi overall kesimpulan kita, kelas kita pada hari ini, okey, saya tulis dekat sini. Tak jelas sangat. Okey. Untuk kata nama isim, tak jelas nampak kecil tulisan dia. Okey. Untuk kata nama, kata nama dia akan melalui, maksudnya dia hanya akan berlaku kepadanya 3 keadaan, sama ada marfu'. Okey, ingat isim hanya ada 3 keadaan, marfu' ataupun mansub, okey, ataupun majrur. Okey, ataupun majrur. Okey. Manakala untuk fi'il, okey, bagi yang tertinggal tadi, okey, kamu boleh rujuk nanti dalam video rakaman, okey. Fi'il dia boleh berlaku, keadaan dia ada 3 sahaja, sama ada marfu', mansub. Kategori ketiga ini yang berbeza untuk fi'il. Dia keadaan dia dipanggil majzum. Dipanggil majzum. Majzum. Okay. Apa petanda majzum dan apa petanda mansub bagi fi'il, dia ada situasi dia. Tadi saya dah terangkan secara ringkas di permulaan video. Bagi yang tak sempat, kamu boleh rujuk video nanti. Kita akan masuk lebih detail ketika mana kita berjumpa dengan latihan sebenar, okey? Jadi itu kesimpulan untuk kelas kita hari ini. Dan petanda bagi setiap keadaan ini boleh jadi, maksudnya alamat untuk setiap tanda ini boleh jadi dengan baris, okey? Baris kita tahu kan, baris dia sama ada baris fathah, dhammah ataupun kasrah, dan boleh jadi juga dengan huruf, okey? Alamat untuk semua keadaan yang kita lalui pada hari ini boleh jadi dengan baris, okey, dhammah ke, kasrah ke, fathah ke, okey, ataupun ditanda dengan huruf, sama ada dengan huruf alif ataupun huruf waw ataupun dengan huruf ya. Okey, nanti kita akan berjumpa dengan lebih kerap. Situasi ini kita akan lalui semuanya satu persatu bila kita masuk dalam latihan berfokus, okey, bagi setiap bab. Okey, ada sebarang soalan untuk sesi kali ini? Ada sebarang soalan ke berkenaan topik? Saya rasa saya dah pernah share berkenaan nota tadi. Nanti saya akan bagi lagi dalam grup bagi yang belum ada nota lah, okey. Ada sebarang soalan berkenaan topik hari ini? Ayuni, Adani, Aiman, Islah dan juga Zahida, ada sebarang soalan ke? Saya rasa topiknya mudah kan? Macam kita tak sabar. Apa pandangan kamu kalau minggu depan kita terus masuk pada latihan? Apa pandangan kamu kalau kita terus masuk pada latihan minggu hadapan? Aku ke? Saya difahamkan? Ya. InsyaAllah kalau kita masuk latihan lebih baik, cikgu. Sebab macam kita belajar teori sangat kan. Kamu pun tak nampak sangat kan. Tak apa, kita akan masuk latihan lah. Jadi minggu dah hadapan, okey, sebelum tu, semua dah ada buku ke? Saya rasa Ustaz Isham dah maklumkan berkenaan untuk kelas ni kita ada buku kan. Kamu dah ada beli ke? Dah ada buku tu? Zahida, Islah, Ayuni, Adani, Aiman dah ada buku tersebut? Buku berwarna hijau, saya pun lupa dah tajuk buku tu. Score practice something lah. Kalau tak, kita dah boleh start untuk minggu hadapan.
Hello, semua dah ada beli buku tak? Ke macam mana? Tak ada. Tak ada lagi Okey, Mm-mm. saya akan share latihan tu minggu hadapan. Kita akan masuk minggu hadapan. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, saya minta maaf atas sebarang kekurangan kelas hari ini. Okey, yang baru masuk, kamu boleh rujuk video rakaman. Okey, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum cikgu. Cikgu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.